Tu kau aku tak explain lagi. Aduh, patut aku ya. Patut aku ya. Kita sambung main game kita later night medical. Aha. Lebih. Okey. Ya. Sampai. Aku kena fikir ya. Go. Bye bye. Bawa aku mana ni? Boleh ke lepas? Kita lepas. Oh, macam tak pelak ah. Okey dah. Naik kau bang. Tak ada letak balik. Ya. Sekejap. Dia nak berancuk kan? Aku pegang ni. Okey dah. Aku pegang. Sini. Masuk sini. Masuk lah. Kau pergi kat belah kiri. Ada kipas kan? Lihat kipas tu. Lepas tu panjat. Ya. Macam kita nak gabung Okay. sini. Tak faham apa masa kita di sini. Ni kan? Kau campak kau di atas ke? Tak ni pun. Macam ni. Apa kita kena buat? Ni balik. Duduk mana tu? Oh ya Daus, kena cari Swiss. Kau ingat? Dia nak dua ni. Kita buat satu. Dah jumpa satu dah. Cuba ni ya. Apa Swiss tadi? Ni. Okay, masuk. Nice. Mantap. Daus. Ya. Baik tu. Wait, apa nama kereta aku ni? Perempuan ni? Kamu tahu kok? Tak tahu. Dah tahu apa nama dia. Aku ingat nama dia. Aku tak ingat nama dia. Aku panggil sejak web je lah. Okay, nice. Dah dapat satu. Lagi satu. Teruskan. Mana? Teruskan. Ke mana Daus? Ni, pintu ni kan? Tak boleh masuk kan? Bukan, dia macam ada. Nampak kan? Masuk tu, nampak tadi save tu. Masuk mana kau? Teruskan jalan. Aku duduk kat aku duduk kat bahagian ujung kali. Ada lipas. Teruskan. Jangan jatuh tu dah. Oh, kena panjat ni je. Ya. Saya cuba ya. Banyak gila lipas. Macam mana dapat dulu saya? Kan tu. Mana kita Go. dapat buah ni weh? Nampak? Allah. Apa ni? Sorry. Persoalan aku kan, kau ada banyak lipas kan? Macam mana boleh lulus kesihatan, menteri kesihatan punya PJ? Jatuh mochi tu. Jahat tu kau Daus. Kalau aku cabut benda ni, Jahat aku sapu. aku pula kena. Lepas tu nak jadi ke mana ni? Ni fakta ni ya. Ya. Baling. Balik ke atas. Ni Daus, dekat sikit, dekat. Ya. Ya. Macam gini naik ko Indiana Jones. Ya. Jom. Let's go. Balik lipas.
Mod kan awak berarti ni suara lagi ni? Ha? Ni suara lagi ni mod kan? Dekat ujung tu lah. Okey kalau Ni dekat kipas tu. lah betul. Lagi Daus. Takut ada jam sekian. Jangan sikit. Tak nampak. Pilihan ke game first person. Kalau game first person logik lah. Mana tahu ada jam. Game ni tahu game Don't Scream. Tahu. Macam mana game dia? Macam mana? Game Don't Scream macam game first person kan. Kalau mu nampak anomali mu jangan jerit, mu jangan nepek tu. Game Dulu. yang kena pakai mic dalam game tu ke? Ha? Yang nak kena pakai mic dalam game tu ke? Betul. Itu. Lepas tu lepas tu game tu boleh main co-op sekarang. Boleh main ramai-ramai. 4 orang tak silap aku. Sedap aku tengok gameplay dia menarik lah. Berapa GB? Tak keluar lagi asal. Tak keluar. Jom lah. Tak apa, kalau keluar aku ya. Dah keluar game tu, nanti aku check lah balik game Don't Scream tu. Nampak menarik tu kalau main set-set ni tu. Tak off. Itu lah. Jom lah. Kita buat konten. Ya. Siapa jerit kena bayar. Jerit kena line je. Bukan. Siapa jerit DJ. Tak best. Line je awak best. Line je dan game. Tak apa kena orang. Say, hold up, wait a minute. Ya, keep it friendly lah bro. Lupa. Oh, CCTV. Lagi. Kau tengok. Tarik. Wih, Sangkut. mati ah. Tak, sangkut. Oh, sudah. Sudah. Macam mana ni? Ni. Aku tahu lah dia punya drawer jenis tarik balik tau. Drawer yang bunuh. Aduh. Okay, tarik. Zain, mu ada dengar tak game apa ni? Allah. Dispatch. Itu yang aku tanya kau tadi tu. Yang bila bertanya? Tadi sebelum start game tadi. Oh ya ke? Ya. Aku tanya kau main ke game tu? Aku main tapi lepas tu aku drop. Sebab aku suka tengok orang main je. Aku tak boleh main game tu, aku sakit hati. Aku main lah game tu. Betul? Macam mana? Sedap? Sedap? Dia sedap. Macam kau main game The Walking Dead tu lah. Yang apa nama? Ya, The Walking Dead lah. Game dia macam game interaktif lah. Tapi tu lah. Kau masuk episode 4. Oh, main sampai episode 4 tau. Aku main sampai episode 4. Aku tahu apa jadi kat episode 4. Aku tengok kat YouTube. Dah lah aku ambil yang tak sensor punya tau. Betul. Bila ni mutim siapa? Mutim siapa? Aku Musical blonde. Siapa nama dia? Blonde apa tak ingat nama dia. Blonde Blazer. Blonde Blazer. Blonde Blazer. So mutim siapa? Mesti mutim Blonde Blazer lah. Yes sir. Yeah, boy. Aku dah agak tau. Musuh ni gitu. Aku suka dia sebab Aku tim Invisible. Sudah aku ya. Mu dengan ni dapat sama je. Bukan sebab episod 4 memang aku minat dia dari dulu lagi. Aku start main masa dalam demo lagi. Blonde Blazer lawa apa? Aku suka kot peluang, jangan salah faham. Bagi aku peluang comel kot. Lepas tu lepas dia break up dengan siapa nama Omni-Man tu. Phenoman. Fenoman tu. Aku pernah ada IPL juga. Tahu tak? Bagi aku cool. Tapi aku still team Invisible lah. Sorry lah. Apa?
Tak apa bro. Biarlah aku last man standing pun. Bukan. Sebab aku suka tomboy tu. Physical tu dia ada cerita tomboy, boy. Aku tak minat tomboy. Aku tak minat Banyak tomboy. Kau dengan Nida Oh, 2x5 je. Serius lah. Ya. Ni dia tak. Hai. Sama dia tu kan bukan. Anda. Bunga ni dah 2x5 je suka tomboy. What the hell man? Tomboy. Saya aku suka Tina Wede. Dah lah. Macam mana kan? Oh, dia kena 2 orang ni. Itulah masalah mesti dia nak masuk. Aku perah. Macam mana nak Ni masuk jauh daripada pintu tu. Azin. tadi? Okay, tunggu sekejap. Aku tengah tolak ni, tak apa-apa. Aku tolak TV pun. Kau boleh tolak? Boleh. Tadi aku dah tolak tak boleh. Minta ditolak depan belakang, tolak kiri kanan. Okay, masuk. Tak betul ke? Cepat. Aku kena ada ni. Tengok lah. Sorry. Tutup. Apa dah sangat orang apa lah? Ya. Dah, dah. Apa jadi? CCTV jadi blank. Oh, I see. Ya, aku nak main orang game tu. Walaupun aku tak tahu. Aku mana nak main game tu sebab aku tak reti part masa dispatch tu. Aku suka story dia, cuma part dispatch tu aku tak suka lah. Dia punya mechanic game tu aku tak suka. Oh, mechanic game aku faham je. Kau just macam mana cakap? Kau macam Tahu kau aku. dah yang aturkan tugas dia. Ya. Tahu masa kakak dia pulak lah. Ya. Turun. Oh. Shit. Apa ni? Yo. Susah. Sabar. Hei, nenek, jangan stres nek. Aku duduk dah hilang. Dah save lah ni. Tak save. Weh. Makan kira. Oh. Kurang kat game. Anjir. Dah jadi semua. Let's go. Kita ikut dia. Berani nampak. Ya. Boleh. Bye. Cheese. Nanti dari game apa tu? Dispatch tu ke? Kalau dia suruh pilih physical yang belum blazer, belum blazer. Pilih belum blazer lah. Ya aku pilih belum blazer. Masa episod last tu ke? Last kali tu kan dia suruh pilih nak pilih belum blazer ke nak pilih tu nak pergi pick belum blazer ke nak pergi tengok movie sekali dengan physical. Belum tengok mana? Pilih mana? Belum blazer lah. Mesti episod pertama tu mungkin cium kan? Belum blazer dia kan? Tak. Dekat signboard lah. Serius lah? Ya aku tak cium. Ya. Masa aku main mula-mula episod 1 tu kan. Lepas tu dia kat situ kan, dia kata berapa persen je orang apa ni? Berapa persen orang yang tak cium. Aku dah satu orang minority. Aku dalam sikit lah minority orang tak cium. Masa majority cium lah aku. Berapa maksudnya kita dua ni nonchalant lah. Cepat. Naik. Pada pas. Hai. Ni. Macam mana aku sliding kau? Wih. Aku tak boleh, aku kena lipat. Aku nampak tu. Cik. Boleh. Sana. Cepat. Kau nak on ni. Okay.
Okay. Jangan macam-macam, Nek. Tak apa, kita ada ni. Kita ada ni. Aku sudah Keluar. keluar dulu. Akak kau Oh, tak payah. baru boleh. Ya. Susu. Aku rasa belah kiri ada. One eternity later. For the save. Cepat. Lin tak relax ah. Kacau parah. Tembak weapon lah. Kita lawan lah. Kita ada weapon ni. Akibat makan Taco Bell. Dua. Cepat. Aku dulu. Oh yeah. Sekarang. Dekat sikit. Kalau nus sebelah kanan dia, aku tak payah kanan dulu nampak pernah. Dia je lah gelap je tu. Sebab dia ke kanan. Kiri ke? Okay, dia buta. Ya. Okay, jom. Let's go.